Ramai orang kini tu dah start keluarkan simpanan dalam tabung haji. Isunya, SIDAK tu dah hilang percaya kepada pengurusan tabung haji. Tapi wallahualam. Jadi, bila SIDAK keluarkan duit dari tabung haji, nak pindah ke sini. Mun simpan dekat tangan ataupun dekat bank, mudah habis sebab terbelanja. Kami pun, kami hanya angkah RM1,300 dalam tabung haji cukup untuk dapat panggilan haji. Jumlah tu perlu dikekalkan untuk membolehkan kita mendaftar haji dan seterusnya menunggu giliran haji. Selebihnya, kami simpan dalam bentuk emas semuanya. Kenaikan emas tu secara purata 10% setahun. Jauh lebih tinggi daripada dividen tabung haji. Malah, tahun tu dah cecah 40% kenaikannya. Jadi, kami nak jelaskan di situ, simpan dalam tabung haji itu bukannya wajib. Tetapi, ia adalah pilihan. Jangan kita ingat, simpan dalam tabung haji itu kita terlebih Islam daripada orang lain. Malah, dalam gambar yang kami kongsikan tu, kos haji turun hampir 86% dengan simpan emas. Faham sih? Nak mula menabung emas, tuan-puan boleh follow kami atau saya isikan detail di back video di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.